masalah charging system. Charging system korang kalau korang tengok live selalu, ni kereta ni yang selalu alternator tukar. Ni alhamdulillah macam dah stabil. Betul lagi? Ni kita tengah test semua tadi. Kita test semua latest. Kali berapa tukar? Tak kena tanya Lokman yang buat kereta ni. Kali ke berapa tukar alternator? Berapa kan? 6, 8. Hei? 6 ke 8? Buka pasang tukar. Kau dah muka serius sangat lah. Kau dah jumpa kan. So bateri voltage kat sini berapa? 13.56. Okay, stabil. So settle lah. Asal lah itu 12.9 tak ada naik pun charging. Ni settle. Sudah dah keluar kereta ni lah. Belum. Apa lagi? Charging voltage, current leak tu. Ya betul juga kan. Lepas tu kena special lagi kereta ni. Owner yang mudah awak. Okay, boleh like, follow, komen dan share. Jumpa lagi next video. Lepas ni kumpah. Belum lagi apa? Nantilah aku buat part 2 dah.